yang sepatutnya korang boleh elakkan sebab kelas adalah sangat penting. So korang boleh elakkan dan beritahu info. Kalau tak datang, okey, info tu sampai communication dengan betul. Kalau communicate tak communicate, dalam WhatsApp tu pun tak bergerak, dalam tu pun tak ada yang proper. So macam mana saya nak tahu perkembangan dia? Boleh tak? Ha? Tolong gerakkan ya. Tolong gerakkan. Jangan apa? Terus jangan semua sangat ya. Tolong gerakkan dan minta bekerjasama. Semua tolong bekerjasama antara satu sama lain. Okey? So, asal saya ni sebelum ni Hobi tentang decoding ya. Contoh kita sebelum beritahu dekat user. Okay, so tuan beritahu tari video ni. Tuan tak dapat lagi tari ya? Bincang kita pasal tari video. Ya kan? Minggu kan? Okey, hari Sabtu 21 Jun. Saya okey je. Korang kena set lah, decide. Kalau nak buat tarikh minggu ke-15, tulislah minggu ke-12. Okey. Okey, so kalau setuju semua, boleh ambil tarikh tu. So beritahu dekat dalam kertas kita kena play lah tarikh tu. Okey. Okey, so ada apa lagi tak yang berkaitan dengan program air? Korang buat dekat sekolah kan? Okey, saya dah bagi nombor telefon cikgu. Pasal tak? Okey, korang belum kontak. Dah kontak belum? Belum, sebab korang pun tak siap yang lagi macam mana korang nak kenal kan? Kan? So, siapa yang bertanggungjawab untuk kontak? Okey, nanti bila tu sebab kena make sure jalan cepat sebab nak kena bincang dengan sekolah tu. Kan? Kalau dalam last minute susah ni. Okey? Okey, kalau tak ada apa-apa, so kita ke topik pada hari ni. Mikrofotografi. Okey, apa yang korang tahu tentang mikrofotografi ni? Pernah tak dengar makro pernah dengar? Okey, macam mana bentuk makro foto ni? Ambil gambar secara dekat. So, gambar-gambar yang subjek kecil-kecil kita boleh nampak. Okey. Dan kita boleh nampak lagi juga texture di dalam sesuatu subjek tu. Okey. So, kita boleh nampak secara detail dengan menggunakan peralatan lensa yang sangat-sangat dia punya kapasiti tu dia sangat halus, dia sampai hujung. Okey. So ada juga yang jenis lensa macam mikroskop yang panjang tu. Pernah nampak tak? Ha? So ada juga yang menggunakan mikroskop, terutamanya bila kita nak buat video. So kita gunakan mikroskop yang panjang untuk kita bergerak dan dia nampak secara detail setiap subjek-subjek yang kita nak ambil gambar. Okey, mostly selalu dia akan buat produk. Sebab produk dia nak tunjuk texture makanan. Okey, secara detail. Dia menggunakan mikrofoto ni. Okey, selalunya dia akan consist of taking close up foto dalam objek tersebut. Okey, sesuatu yang ekstrim. Okey, dan juga dia punya view tu, kalau kita lihat dari segi gambar tu dia extra kreatif. Extra apa? Expector dia sesuatu yang berbeza kalau kita lihat daripada secara close up. So kita nak mengambil sesuatu benda tu, texture tu. Contohnya kalau kita nak ambil gambar air tu kan. Okay. So kat mana yang kita nak tunjukkan supaya dia nampak lebih
gambarkan dia punya air itu menitik. Itu barulah nampak menarik dalam satu gambar tu. Okey. Kalau korang tengok kat dalam, dia nampak tak? Dalam tu dia ada seni, lain-lain semua tu. Itu datang daripada cahaya. Okey. Pantulan cahaya, dia reflection cahaya tu yang menimbulkan dia punya cahaya warna-warna tu nampak lebih menarik, bermainkan dengan pencahayaan. Okey. Okey, untuk micro lens ni, okey, so ni contoh micro lens Canon. Okay, so dia boleh set sampai aperture yang rendah sekali. Sebab itu dia special. Yang ini nampak berat lah sebab dia gunakan pendek, yang pendek punya. Dia kalau yang mikroskop punya tu dia panjang. Okay, yang ni tapi fungsi dia adalah untuk mengambil gambar secara detail. So micro lens ni memang special untuk kita mengeluarkan dengan ratio kapasiti dalam dia punya setting tu terlalu halus sampai kita boleh nampak detail. Orang punya kulit ni, dia bulu-bulu yang di dalam ni, lubang-lubang muka semua tu, bulu yang akan dapat. Okay, boleh tunjuk dalam gambar tu. Okay, kemudian focal length untuk micro lens. Okay, apa dia focal length ni? Apa dia focal length? Apa dia focal length? Focal length. So jarak berapa jauh dia punya lens yang digunakan dengan subjek kepada di hadapan yang digunakan. Contohnya kalau dia fix lens tu, dia akan tetap 50, dia tak boleh nak adjust. Jadi dia punya focal length hanya 50 mm. Kalau focal length 50, ada yang 18 mm sampai ke 700. So kita panggil dia adalah telezoom. Telezoom ni maksudnya dia boleh, focal length tu dia boleh dapat tarik subjek yang lebih jauh. Jarak ni adalah jarak macam mana kita nak ambil gambar tu dengan subjek. Tu dia punya focal length dia. Okay. So bila focal length panjang, lagi panjang, dia punya aperture dia tak boleh capai yang rendah. Okay. Dia tak boleh dapat 2.0, 1.4, tak dapat. Dia hanya dapat 3, 4, 5 ke atas. Lagi panjang, lagi dia punya aperture tu lagi besar. So dia tak dapat tangkap gambar yang mikro. Sebab tu mikro ni yang special, dia gunakan aperture yang rendah sekali. Itu beza dia. Mikro ni lebih kepada aperture punya setting. Bila dia rendah, dia boleh dapat detect secara dekat. Dan jika focal length dia ada juga macam 50 mm, dia boleh dapat juga aperture rendah 2.4 kan, tapi jarak antara subjek dengan kamera hanya 50 mm lah. Dia tak boleh nak dekat. Okay. Kalau dia punya jarak tu, okay, contohnya subjek, kamera, lens lah. Okay, ada 50 mm je. Kalau dia ke depan lagi, kita dapat. Okay. So kalau dia ke belakang,
fokus dia punya texture bahagian mata, macam kelopak mata kita boleh nampak detail-detail kan sekeliling dia macam tu. Itu saja. Okey, nampak tak dekat mata dia tak nampak pun apa dalam mata tu. Sebab apa? Gelap. Betul tak? Sebab bila korang tak ada pantulan cahaya, sebab mata tu di dalam. So atas dengan bawah tu dia dah melindung kat tengah-tengah tu. Jadi bila tengah-tengah tu, korang kena perlukan ekstra cahaya. Okey, macam mana korang nak dapatkan pantulan kepada mata? Gunakan reflektor. Okey, reflektor tu gunakan dengan kamera, dengan speedlight, ataupun daripada kalau korang ambil gambar daripada tengah hari. Cahaya daripada luar tu korang pantulkan ke dalam mata tu. Okey, next nanti kalau korang nak tahu betul tak apa yang saya cakap tu, nanti korang try, korang cari bahagian yang gelap, lepas tu korang cari pantulan cahaya matahari tu, cari reflektor, so korang cari supaya pantulan tu menghadap ke mata kita tu, ke muka kita. Okey, the next class nanti korang try dapatkan teknik tu. Okey, sebab cahaya kurang dekat dalam mata dan kita tak nampak dalam mata tu, sebenarnya saya nak nampakkan dia punya subjek, tapi tak nampak. Betul? Okey, so nampak. Okey, kat sini ada konsep dari close up dan juga makro. Okey, kalau close up tu maksud dia kalau contohnya bunga tu, bunga tak nampak sebab apa? Memang smartphone dia tak boleh dah dapat yang betul-betul dekat dengan subjek. So, kalau handphone yang boleh dia punya capacity resolution dia tinggi, so dia boleh zoom, dia boleh nampak fokus. So dia kena fokuskan, dia kena zoom, baru kita nampak makro. Sebab memang handphone dia tak boleh sampai ke dekat sangat lah. Kamera dia boleh. Okay. So kalau korang zoomkan tu lagi dekat bunga tu, baru dah nampak makro. Kalau tak, yang ini adalah close up. Okay. Okay, thanks. Next. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kami pada group 5. Okay, kalau tengok first picture tu, kita orang jumpa ladybug. So kita akan gambar focus more on the ladybug lah. Then second picture fokus dekat flower, lagipun dia macam stand out daripada semua bunga kat situ sebab dia sorang-sorang warna, satu-satu warna pink kan. Lepas tu gambar ketiga, gambar mata. Kalau ni sini okay. Kalau zoom lagi tu adalah nampak macam reflection orang yang dekat gambar tu kan, dalam mata. Okay. Lepas tu gambar yang keempat pula, gambar dekat ni rekahan kayu dekat pokok, and ada semut apa, ada perunggu lah kat situ kalau boleh nampak, tapi dia macam dah blend in dengan batang pokok tu, so macam tapi still nampak lah juga. Okey, okey, kalau yang first gambar tu, dia kalau kata makro tu maksudnya lagi dekat lah, maksudnya nampak dia punya bentuk badan dia, badan binatang ladybird. So dia tarik, so dia nampak dia punya dot pada binatang tu. Jadi lagi makro, lagi dekat. Okey. So bunga pun sama. Okey, mata saya reflection tu tak nampak jelas. Kan? Sebab apa? Cahaya dia terlindung. Okey. Sebab bila cahaya matahari, korang kena tengok matahari tu arah mana. Okey, arah mana. Lepas tu selalunya kalau petang ni memang dah gelap dah. Dia gelap, so dia kurang. So kena perlukan cahaya yang daripada ekstra, baru boleh nampak jelas. Okey. Tapi nampaklah dia punya dalam tu ada subjek dalam mata dia. Okey. Dekat atas mata. Okey. Tak ada. Kan ada binatang apa kat atas mata tu. Okey, yang lain okey. Okey. Thank you. Terima kasih. Okey, next group. Okay, untuk yang gambar yang pertama tu, yang pertama tu kami more fokus pada daun kering, and boleh nampak dia punya urat-urat daun apa semua.
And untuk gambar yang kedua tu gambar bunga. Gambar ketiga gambar kayu. Kalau kat situ boleh nampak dia macam ada tekstur-tekstur kayu tu kan. Yang gambar keempat pun gambar daun. And boleh nampak kat situ ada urat-urat daun. Macam tu. Okay, so semua tekstur daun bunga So tak ada subjek yang lagi kecil, tak ada ya. Okey, sebenarnya bila korang ambil daun ni, korang kena tumpukan dekat inside daun tu, daun color kuning, hijau, kan? Korang kena ambil dia punya garisan, urat-urat daun tu. Baru nampak dia punya makro foto. Okey? Faham tak? Maksud dia urat-urat daun. Tekstur urat-urat daun tu, atau kita nampakkan bentuk dalam seni. Urat tu adalah seni. So bila korang ambil gambar, korang kena letakkan elemen seni dalam gambar. Okay, korang kena ambil urat-urat tu, kedudukan yang betul, angle, so dia nampaklah cantik dia punya urat-urat dia. Okay. Okay, yang lain pun sama juga. Macam daun hijau tu pun gelombang urat-urat dia semua. Kalau daun ni semua banyak kepada tekstur urat-urat dia lah. Urat-urat daun tu. Kan? Kalau pokok yang tu tak ada semut ke dalam tu? Kerengga ke? Tak ada. Dia lari. Takut nak ambil gambar. Okey. Okey, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Kami daripada grup 4. Gambar yang pertama tu kita boleh tengok dekat satu batang yang ganjil warna dia dengan tekstur dia. Lepas tu gambar kedua kecacatan daun. Gambar ketiga cendawan. Gambar keempat tu garis-garis yang ada dalam bunga tu. Okey. Okey, nampak dekat cendawan, nampak dia punya tekstur dalam dia. Kan? Dia tarik gambar ke dalam tekstur yang kemudian bunga cuma dia tak fokus lah sebenarnya gambar ni, sebab dia punya handphone lah. Kalau pakai kamera dia boleh nampak jelas, sebab handphone tak semua boleh accept dia punya resolution dia. Okay, so tapi konsep dia tu nampak makro punya foto sampai ke detail. Okay, tengok yang atas tu, yang daun atas tu. Yang first tu, yang nombor 2 tu apa yang korang nak tunjuk tu? Urat-urat daun ataupun kerengga? Urat daun. Garisan coklat. Yang tengah coklat dia ada. Dia makan ulat tu. Dia makan ulat. Okey. Okey, terima kasih. Okay, untuk gambar kita orang yang pertama sekali, kita orang ambil close up gambar pena tu. Okay, lorekkan pena tersebut sampai kalau boleh kita orang nak capture juga dengan dia punya ball tu lah, ball pen tu kan. Untuk yang kedua, kami ambil gambar bunga. Jadi untuk menunjukkan tekstur dan struktur bunga tu lah secara keseluruhan. Untuk gambar yang ketiga, gambar mata. Gambar mata ni kalau korang fokus sikit, korang akan nampak muka Afi kat situ tengah senyum. So dia close up detail lah mata kita kan. Lepas tu untuk gambar yang keempat, gambar semut. Semut sedang mencari makanan. Okey. Okey, nampak tak dia punya gambar tu? Nampak aktiviti setiap subjek yang kita nak sampaikan. Okay, first gambar dengan pen. So subjek yang kita nak nampak adalah dia punya art dalam tulisan tu, pen tu S.
So kalau dia lagi dekat, so nampak dia punya pen tu, dia punya tu boleh nampak detail. Tapi so far okey. Kita tengok juga tahap handphone kita lah. Dan kalau kamera, yes lah, boleh. Okey, gambar bunga tu sebenarnya dalam tu dia ada satu semut tu dalam tengah tu. Cuma dia tak dapat fokus. Itu faktor handphone lah. Tapi sebenarnya kalau dia sebenarnya nak gambar dia, cerita dia sebenarnya lebih kepada yang kita nak cari yang dalam tu, semut tu ada di dalam bunga tu. Kalau nampak bentuk-bentuk bunga tu tak nampak clear pun. Blur kan. Tapi sebenarnya patutnya dalam tu yang kita nak fokuskan. Okey, kat mata. Mata ni nice. Nampak tak? Jelas. Okey, dia ambil daripada side tepi. So itu